Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap korang semua sihat-sihat lah, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan korang. Alright, handsome tak saya hari ni? Sakit mata sebelah ni gatal ni. Itulah tu, dia agak bengkak sedikit lah kelopak mata tu. Hari ni anak buah bagi job lah. Dia cakap, Pak Lang tolong betulkan spoiler saya katanya. Goyang-goyang macam nak tercabut. Itu dia kan. Pak Lang okey je, tak ada masalah kan. Yang penting asyuk. Kan. Kita buatkan lah. Okay, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Jom, layan jom. Okey geng, ni dia. Nganga-nganga geng. Bila kita buka bonet tu dia goyang lah. Dia goyang. Buka dulu. Saya buka. Sebab dia ada kat sini ada satu skru saja. Kanan kiri ni ada satu skru saja. Saya tak pasti siapa yang buat spoiler ni, sebesar-besar spoiler ni, satu je skrunya. Sepatut letaklah dua. Baru dia tak goyang macam ni. Kalau dua pun kukuhlah sedikit. Kan. Alright, saya buka dulu, saya try tengok macam mana, boleh repair ke tak boleh repair. Dia letak double tape ke, kuat ke tak kuat. Saya try dulu. Okay geng, dia ada satu skru aja di sini. Belah sini pun satu. Alright, saya buka dulu. Kita tengok apa ada dalamnya. Ada double tape nya ke tak. Saya buka dulu. Okay geng, sebelah dah terbuka. Tu dia. Apa dia sikit betul dia punya tu nya, double tape nya. Sedikit sangat. Sebelah ni dia melekat dia punya double tape ni. So gunakan benang ni geng, benang tali pancing ni untuk potong dia macam ni. Kita potong dia punya double tape nya tu, potong dia. Pegang dua tali macam ni, gosok dia. Au. Sakit. Gitu kan. Begitu kan. Tu dia. Tu dia. Begitu dia. Ada banyak double tape, cuma dia ada ni tak kena lah. Dia ada lekuknya ni. Kat sini ada takuknya ni. Mana kalau double tape dia kena dua, baru dia boleh kena. Kalau satu dia tak kena. Jadi tak kena, dia tak rapat. Sini ada takuk. Ni kat dalam, double tape nya kat dalam. Tak boleh. Dia kena ada sedikit di luar. Maknanya kalau letak double tape tu kena dua lapis. Kena dua lapis. Dia ada dua skru geng. Sini satu dan sini satu. Tapi
Dia tak nak tebuk. Dia tak nak tebuk. Ini pun geng, spoiler dia. Dia letak 1. Sepatutnya ada 3. Dia letak 1. Ini sepatutnya ada 3 geng. Sepatutnya. Tadi saya cakap 2. Sebenarnya 3 geng. Kalau kita letak 1 pun dah okey sebenarnya. Letak 2. Antaranya sini 1 dengan atas ni. Antara 1 ni letak pun dah okey. Tapi aduh, dia malas nak tebuk katnya. Dia malas nak tebuk. Sebab kalau ni, dia kena kat dalam ni. Dekat dalam. Dia kena kat dalam sini. Dalam body ni. Okay, nanti kita letakkan 2 skru di sini. Yang ni kita fullkan pakai double tape je lah. Kita fullkan pakai double tape. Saya pun sebenarnya malas nak tebuk-tebuk, kan? Alright. Okay geng, kita dah letak keliling geng ya. Ni semua 2 lapis geng. Kalau selapis dia tak boleh. Sebab ni nya tepi ni dia tinggi. Tepi ni keliling ni semua dia tinggi. Dia ni kat dalam. Jadi dia kena 2 lapis. Yang sini lebih sikit lah sebab sini tak ada skru. Yang sini ada skru. Sini kena lebih sikit. Alright. Ini pun saya dah bersihkan. Kita bersihkan gunakan apa ni? Industrial cleaner, oil cleaner. Ni sudah salah ni. Pakai sticker remover geng. Dia sticker remover tu dia boleh bersih lah. Ini pun boleh juga sebab dia ni berasaskan air. Kan, bila kita spray tu dia kering lah. Alright, kita pasang. Okey geng, alhamdulillah. Yang ni skru saya dah letak 2. Jadi ada 2 lah, salin 1 dah jadi 2. Macam tu lah barulah kuat. Kan? Sini pun saya dah letak 1 lagi. Di sini pun saya dah letak 1 lagi. Barulah dia kuat, mantap. Aduh. Okey, ni pun dah tak goyang. Dah tak goyang. Tak goyang. Barulah. Aduh. Betul-betul lah aksesori ni pasang kan. Right. Okay geng, alhamdulillah settle masalah. Anak buah bagi job, settle masalah, dah tak goyang. Okay, harap-harap owner berpuas hati lah. Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Jumpa lagi next video, video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.